1, 2, 3. Assalamualaikum Kak Oja. Alhamdulillah dapat jumpa owner dia. Sebenarnya dah cuba dah rasa sambal goreng Jawa ni kan. Jadi dah lama ke Kak Oja jual sambal goreng Jawa ni? Oh, sambal goreng Jawa ni akak start masa zaman PKP lagi 2020. Okey. Hujung tahun 2019 tu dah start mula kecil-kecilan. Lepas tu bila orang kata PKP kan. So kita start lah. Okey. Kita start lah buat masuk online sikit-sikit kan. Geng-geng je yang beli. Okey. Yang dekat-dekat rumah kan. Ha. Lepas tu yang adik-beradik support. Adik-beradik support. Lepas tu tengok macam berkembang kawan-kawan kakak atas kakak. Kan. Okey. So jadilah benda ni dah masuk online sikit-sikit. Oh, jadi macam resepi tu pula memang resepi sendiri ke ataupun ada resepi turun-temurun ke macam mana Kak Oja? Oh, ini memang turun-temurun lah. Patutlah ada generasi tu lain Itu macam daripada zaman Atuk. Atuk. Arwah Atuk. Arwah Atuk perempuan, kita panggil nenek lah. Tok. Tok perempuan lah. Okey. Tok perempuan akak. Okey. So turun pada menantu mak akak lah. So anak dia pula yang masuk. So kita ini dah kira 3 generasi lah ni. So nanti bila dah buat resepi turun-temurun ni, Okey. kita adalah orang kata peningkatan, orang kata R&D juga nanti. Oh, nak buka kedai ke apa macam tu lah? Bukanlah. Tak ada. Itu online bukan, itu R&D, itu bukan kedai. Ini R&D resepi. Sorry. R&D tu tak tambah baik. Bukan kedai. Okay, lepas tu